Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Aku kalau ikutkan bulan puasa ni aku tak nak buat video. Pasal apa? Bulan puasa ni leceh. Jebat daka ni kalau bulan puasa dia buat video tak berapa best because nanti tersasul mengata lah, maki hamun orang lah, jadi tak best lah kan. Tapi pasal isu Iran ni aku rasa aku perlu buat satu video untuk korang. Kita cuba elak untuk maki hamun lah. Sebab apa? Tak elok lah kan. Tapi kalau termaki, sorry for nothing lah. Okay, baik. Apa yang berlaku sekarang ni, kita tengok Iran, dia berperang dengan US dan dia bantai Israel. Okay, kita support, kita sokong. Tindakan ini adalah tindakan yang kita patut sokong, sangat patut. Sebab mengharapkan negara-negara Islam, negara-negara Arab yang ada di sekitaran dia dah berpuluh tahun dah tak boleh buat apa punya. Yang harapkan orang-orang yang pergi buat wayang pun boleh wayang je lah kan. Wayang QR. Dan orang yang bercakap tentang keamanan lah, orang yang bercakap tentang jangan kita berdebat dalam isu-isu sesuatu isu tu kalau kita tak tahu di belakangnya kita sedang menanam kebencian. Orang yang cakap macam tu, dialah yang panggil orang anjing, dialah kata orang kotak kasut apa semua. Lah, jebat dia nak petik juga tu. Tak apa. Jebat always pendirian dia punya. Tak ada dia peduli punya siapa nak kata kat dia. Kan? Ingat aku baru main media sosial ke? 6 tahun dah lah jebat daka ni. Cerita apa? Kan? Baik. Pendirian kita sebagai ahli sunnah wal jamaah clear cut, terang. Okay? Mufti agama di Malaysia ni mereka telah membuat keputusan sepakat yang mana diharamkan ajaran Syiah, fahaman Syiah dibawa masuk ke Malaysia kerana dia bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okay, baik. So, clear cut tak ni? Clear. Kita tak percaya pada mufti ke? Kalau kita tak percaya pada mufti, kita nak percaya pada siapa ni? Okey. Dekat Malaysia ni, memang ramai orang pelik-pelik. Fikir kat mana ramai jilat, kat situlah dia pun nak pergi jilat. Cuba kau orang fikir, kalau dah dekat situ ramai sangat orang duk menjilat, engkau pergi jilat tak jadi apa punya. Sebab tu kau tengok jebat, dia selalu berhaluan kiri. Pakai jam pun tangan kanan. Orang pakai tangan kiri, dia pakai tangan kanan. Tali pinggang pun, kalau ikutkan, tak masuk ikut kanan, dia masuk ikut kiri. Jebat always kiri. Sebab kanan, banyak tak betul. Baik aku kiri je. Kan? So, orang suruh kita sokong Iran atas serangan yang dia buat terhadap Israel dan juga dia berperang dengan Amerika tu. Itu kita sokong. Kita kena support. Setuju, suka. Tahu, tindakan dia bukan akidah dia. Faham? Akidah dan fahaman dia kita tak boleh terima, kita kena tolak. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kepada mereka-mereka yang beria-ria mati syahid lah, Khomeini mati syahid, ni semua tak kepelik. Cuba korang fikir tengok. Pelik tak? Kalau korang nak tahu, Syiah membunuh ahli sunnah wal jamaah saja beribu. Beratus ribu, juta mungkin. Faham? Dan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunni yang dibunuh oleh Syiah ni saja melebihi daripada orang Islam di Palestin kena bunuh dengan Israel. Kalau korang nak tahu, pergilah cek. Kan? Pertama tadi aku dah cakap, mufti-mufti kita sebulat suara mengharamkan ajaran Syiah di Malaysia. Syiah ni adalah golongan yang menghina keluarga Nabi Muhammad SAW. Apa lagi yang korang tak faham? Apa lagi yang tak jelas? Jelas kan? Jadi fokus kita setuju dengan dia apabila dia bantai Israel dan dia menyerang Amerika apa semua ni. Ini kita setuju. Ibarat kata dalam Parlimen Malaysia, sepatutnya orang Melayu jaga tanah Melayu, tapi disebabkan keadaan tak ada orang Melayu yang betul-betul pandai, asyik songlap je, bagi kuasa songlap, kita terpaksa ambil orang Cina, orang India duduk dalam parlimen untuk ajar orang Melayu jaga tanah Melayu. Betul tak? Ini fakta.
Faham? Sehingga kan Menteri Pertahanan kita pun pernah kita terpaksa ambil tukang masak aja jaga. Itu tak apa, itu kita buat video cerita lain. Macam mana bermulanya integriti Angkatan Tentera ni boleh jatuh apabila menteri dia datang daripada seorang tukang masak. Okey. Jadi apa yang aku cuba sampaikan kepada korang ni, jaga akidah. Sokong Iran lah, tapi bukan sokong akidah dia, sokong tindakan dia. Okey? Mana datangnya mati syahid orang yang menghina keluarga Rasulullah? Kan? Kita sebut Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar lah, 4 sahabat Nabi yang terpenting ni. Kita sebut radhiyallahu an, dia sebut lanatullah. Nampak? Jadi kau semain tarawih sebelah dia pun, kalau sampai part yang Bilal sebut Abu Bakar Siddiq ataupun Sayyidina Osman radhiyallahu an, dia sambut, kita sambut radhiyallahu an, dia sambut laknatullah. Jadi macam mana ni? Tak jelas lagi. So jangan fanatik taksub sampai korang tak sedar akidah korang Jahannam. Faham? Memanglah benda yang kau tak sedar, tak perasan ni tak salah dalam Islam, tapi seboleh-bolehnya elak kan? Faham? Jadi jebat dahaka ni dia tak kira korang berapa juta sekalipun sokong Syiah, aku tak peduli. Aku cakap benda yang betul merujuk pada fakta yang aku ada saja. Korang ada fakta lain mengatakan Syiah tak sesat semua, itu korang punya pasal. Aku tetap pegang Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Kita pun bukan baik sangat, kita pun bukan bagus sangat. Tapi sekurang-kurangnya jagalah akidah. Nanti Ahli Sunnah pun tak seberapa, duk suam-suam kuku, nak pergi kat Syiah pun suam-suam kuku. Sudahnya apa pun tidak. Jaga apa yang kau dah ada. Okey, sebab kat Malaysia ni banyak pelik-pelik. Tahu, kat mana ramai menjilat, kat situlah dia jilat. Kalau tak ada orang menjilat, dia orang semua diam je. Ni kau ingat tak gambar ni? Ni Mamat ni. Dia kata apa? Saya dah lama tengok jebat dahaka ni, dan setiap video dia tak ada apa yang fakta pun pasal kes Frodila kena bantai dengan aku tu. Kan? Bermakna dia dah lama dah dengki dan sakit hati kat aku. Tapi pasal tak ada orang berbunyi, dia diamlah, simpan. Bila ramai orang bunyi, masa itulah dia nak tempek, nak glamourkan diri dia. Itulah dia. Kenapa masa dulu dah lama kau tengok aku, kenapa kau tak buat video, kenapa sekarang? Kan? Ni samalah ni, barisan-barisan ni. Kan? Nak pergi berjuang tak payah bawa otak, bawa keberanian saja. Lagi baik suruh dia orang bungkus diri dia orang pakai bendera Palestin, terjun bangunan, mati syahid. Kan? Rasulullah pergi berperang pun penuh dengan cara taktikal penilaian. Bahaya apa, perancangannya apa, nak sediakan senjata apa. Kan? Last kali flotilla, ramai orang sekarang ni dah mula support. Dia kata apa? Betul lah Jebat cakap wayang. Nampak ni? Kan? Jelas. Fikir pakai otak. Kenapa pakai taksub? Pakai taksub, korang tengok dia orang berjoget dekat Bukit Jalil lah, apalah semua. Memanglah korang nampak, ini lagi hebat. Sebab Jebat dia tak berjoget, dia cakap je. Kan? Boleh koyak ni, muka-muka ni semua ni. Faham? Sekarang bila orang semua dah sedar ni adalah wayang, ni semua muka-muka ni semua senyap ni. Mana pergi? Tak beranilah masuk. Semua telur simpan kat dagu je lah. Kan? Dalam ni bukan calon-calon orang ni, ada juga pangkat-pangkat agamawan pun semua duduk dalam ni. Tapi mak saudara dengan mak mertua, mak saudara lagi wajib hormat dan taat. Entah mana dia ambil, aku pun tak tahu. Kan? Ni adalah di antara ni. Sebab kat Malaysia ni memang pelik. Ali Bashar tu memang dah clear cut, dokumen jelas mengatakan dia terlibat dengan berpuluh rompakan. Kan? Dalam cerita versi KPN tu kita faham, apa yang kita faham, dia ni berancang satu-satu jenayah menggunakan topeng polis. Berlatar belakangkan background dia sebagai pegawai polis, dia pergi buat jenayah. Kalau kita baca versi KPN, kita nampak macam tu lah. Macam mana dia satu ASP polis boleh terlibat dengan rompakan sampai berpuluh macam tu. Dan akhirnya dia ditangkap dan dikenakan order darurat. Tapi bila dia pandai berwayang-wayang, simpan janggut, buah kepiah apa semua, korang boleh pergi jilatnya. Itu versi KPN rasmi itu pun korang boleh terajang masuk longkang. Anwar Ibrahim 2 kali tau masuk penjara main jubur tau. Boleh disebabkan ramai penjilat pentaksub. Boleh dia orang kata ini semua adalah aniaya, ini semua adalah fitnah.
Hakim semua tak betul, polis tak betul, DPP tak betul, mufti agama semua dah jadi tak betul dah. Qazaf katanya. Sama lah macam Ali Bashar tu. Kan? Cerita jelas tak percaya, benda yang jelas tak percaya, benda yang agak-agak dengar-dengar sedap-sedap percaya. Sama macam Iran. Nampak macam best je Iran ni. Lupa dia bunuh orang Sunni saja berjuta. Jadi jaga akidah, sokong Iran ni. Selagi dia berperang dengan Israel dan Amerika, kita sokong dia. Faham? Inilah dia. Kalau nak tahu cerita dia. So, 4 muka yang aku tunjuk ni, mana suara dia? Mana suara dia sekarang ni? Tak ada suara. Bermakna, mereka ni semua dengki dengan jebat. Kau tahu pasal apa? Dengki lah. Jebat popular. Dia orang nak menempik popular, main kat jebat. Kan? Kat sini ada artis muka suam-suam kuku. Kan? Nak buat drama pun, drama orang gaji tukang kebun pun tak laku ni aku rasa. Ni YB ni pun suam-suam kuku juga ni. Melalak je lebih kan. Anwar kata pun melalak. Jangan guna perkataan melalak. Kan? Bunyi je bising. Habuk pun tak ada. Betul tak? Nak kata kat orang, dia pun bodoh 2 kali 5 aku je. Aku tak bodoh, dia. So, jaga akidah bulan-bulan puasa ni. Jangan disebabkan fanatik dan taksub kita lupa dan kita tak kenal pun Syiah tu apa dia. Fikir-fikirkan, hidup berakal, mati jangan berhantu. Bulan puasa tak ada hantu. Tapi aku takut kau mati lepas bulan puasa kan kau jadi hantu. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.